tips untuk tak belanja klien banyak sangat. Okey, so bila kita jumpa orang meeting outdoor, kalau korang betul-betul jenis yang tak ada bajet untuk belanja klien, korang pilih tempat location yang korang kena beli sendiri makanan. Macam contoh ni bukan tak apply dengan semua orang lah. Kalau contoh kita jumpa high ranking officer, kita kena datang dengan bajet lah, kena be prepared untuk belanja dia. Tapi kalau kita jumpa orang-orang biasa, kita nak jual barang-barang pun yang harga mungkin murah ataupun rendah, kita kena smart sikit. Kita kena jumpa dekat tempat-tempat yang macam setiap orang kena pergi dekat kaunter tu untuk beli and order. So macam contoh coffee bean ataupun cafe ataupun cafeteria. So tapi tips dia, korang kena datang awal dan order makanan korang dulu, ataupun order air korang dulu. Kalau korang nak save budget kan, order air je lah. Ataupun kalau korang ada budget sikit, message dia in advance, cakap aku nak order air ni, nak apa-apa tak? Nak air apa? Jangan cakap nak makan apa, cakap nak order air apa. So kat situ korang boleh save budget, tak perlulah belanja klien banyak sangat. Okay, so kalau nak belajar tips lagi macam mana nak buat sales, nak bina bisnes, follow saya dulu.